Bila Kongres DAP baru-baru ni ada sebut kelonggaran untuk terima darjah daripada tuanku-tuanku sultan yang ada dan juga pembesar-pembesar negeri, persoalan mula timbul dalam kepala otak aku. Why? Kenapa? Kenapa Anthony Loke buat keluar satu kenyataan DAP longgarkan untuk pemimpin-pemimpin mereka terima darjah kebesaran. Persoalan ni aku nak tanya kepada, aku rasa DAP takkan jawab. Dia akan jawab kenan-kenan DAP lah. Macam biasa, anjing-anjing makan tulang. Pasal apa? Sedangkan kalau kita tengok sejarah penubuhan DAP itu sendiri pada tahun 1965 pada Oktober dan didaftarkan secara rasmi pada tahun 1966 pada bulan Mac mengikut fakta sejarah. Dan apabila berlaku pilihan raya, peratus undi yang menyokong DAP yang membuatkan mereka menjadi ahli ADUN dan juga MP sebanyak 11.9%. Hamba boleh cari benda-benda ni. Zaman dah teknologi dah. Soalan aku, daripada tahun 1965 dan sampai sekarang, Malaysia sudah pun menyambut hari kemerdekaan sebanyak 67 kali. Kalau masuk Ogos yang nak main nanti ni, akan jadi 68. Tetapi apa yang membuatkan persoalan yang aku nak tanya, kenapa ada istilah longgarkan? Bila istilah longgar, lawan dia ketat. Maksud kata sebelum ni DAP memperketatkan, hang tak boleh terima darjah. Pasal apa? Hang tahu tak, tuanku sultan yang ada, yang mentadbir dalam negeri-negeri jajahan baginda semua, merupakan orang nombor satu dalam negeri masing-masing. Itu adalah tuanku-tuanku sultan. Jadi mereka memberi darjah atas nama kata khidmat dan juga hadiah daripada mereka kepada seseorang. Apabila ada adun-adun ataupun MP-MP yang diterima, yang diberi darjah tersebut, apabila berlaku sekatan, itu menunjukkan bahawasanya kebiadaban bagi rakyat, kederhakaan bagi institusi diraja. Pelik no? Pasal apa lah kalut nak bagi longgar pula? Yang sebelum ni ketat tu isu apa? Tak usah ceritalah pasal isu nakkan ahli-ahli yang memegang jawatan tu lebih bertanggungjawab. 69 tak silap hampa ada 13 kerusi dah kot. Maksud kata 11.9% daripada pilihan raya yang pemenang ketika itu, hampa dah reti dah cara nak main politik. Tak boleh dah nak cerita kata bodoh. Apa masalah dengan darjah? Jangan bagi alasan yang bodoh. Untuk K9 DAP, anjing-anjing DAP yang duk minta kedarah tulang tak makan isi ni, buatlah study beda ayat kuning. Sebab apa? Aku akan tanya orang kampung yang ada di ayat kuning, why benda ni terjadi? Billah ta'ala, memang ku tanya orang situ nanti. Hampa standby natang weh. Standby.